UKM merupakan universiti terbaik pilihan anda. Peluang dan ruang keemasan ini menjamin masa depan yang gemilang. Inovasi bermula daripada cetusan idea, hasil pemikiran kritis bagi memenuhi permasalahan, keperluan dan kehendak masyarakat sejagat. Selangkah dengan era perkembangan teknologi yang pesat, inovasi at UKM menjadi pemangkin kepada penyelidikan dan pembangunan UKM yang mampu memberi impak kepada masyarakat, industri dan negara. Sejajar dengan slogannya, memacu inovasi, mencetus revolusi. Pelbagai teknologi yang berinovasi tinggi berjaya dihasilkan hasil sumbangan kepakaran penyelidik dan pelajar UKM. Teknologi yang dihasilkan dikenal pasti oleh inovasi at UKM dan seterusnya dilindungi sebelum dikomersialkan. Fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh inovasi at UKM ialah perlindungan harta intelek, pengkomersialan, pendanaan, program pembangunan kapasiti. Perlindungan harta intelek di UKM dilaksanakan oleh Unit Harta Intelek. Kepentingan melindungi harta intelek adalah mengelakkan isu pelanggaran hak harta intelek, memperolehi hak monopoli, merupakan instrumen penjanaan kekayaan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Harta intelek didaftarkan oleh UKM ialah paten, perbaharuan utiliti, hak cipta, reka bentuk industri, reka bentuk data bersepadu, cap dagangan, varieti tumbuhan baru dan rahsia dagangan. Harta intelek yang telah dilindungi akan diuruskan oleh unit pemindahan teknologi untuk tujuan pengkomersialan. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit pemindahan teknologi ialah analisis pasaran dan due diligence, jaringan perniagaan, rundingan pembangunan perniagaan dan rundingan pengkomersialan. Fasa pengkomersialan akan melalui proses yang berikut: cetusan idea, pembuktian konsep, perlindungan harta intelek, pengesahan teknologi dan pengkomersialan. Inovasi at UKM sederap melangkah ke hadapan dengan memperkenalkan inisiatif baru iaitu Pemula at UKM. Pemula at UKM adalah satu inisiatif bagi menghidupkan penjanaan menerusi pelaksanaan produk dan teknologi di UKM. Ini juga merupakan kaedah pemindahan teknologi bagi institusi penyelidikan dalam dan luar negara. Inovasi at UKM di sinilah di mana ada berkembang menjadi realiti dalam memacu inovasi, mencetus revolusi.